Cingku. Salam semua sahabat. Kali ini saya nak berkongsikan cara bagaimana kalau kucing anda ini bulu dia terkena minyak, tertumpah minyak ke apa di atas bulu dia. Macam mana anda nak buat? Ramai orang biasanya akan menggunakan sabun dan sabun lah dia biasanya basuh. Dia menggunakan air dan sabun. Masalahnya kalau anda gunakan air dan sabun ni, dia tidak akan bersih dengan elok. Bulu dia akan masih keras lagi. Dia tidak membersihkan dengan elok. Minyak tu masih ada. Ditambah pula sabun ni, benda yang sabun, bahan kimia. Jadi kucing dia akan jilat bulu dia. Anda dah basuh-basuh dengan sabun apa semua tu, dah lalu minyak tu tak tanggal dengan elok. Lepas tu ada sabun tu, kucing akan jilat bulu dia lah. Masalah lah sabun ni, dia bahan kimia ya. Jadi kali ini saya nak kongsikan cara yang paling selamat, paling efektif. Kalau bulu kucing anda ni tertumpah minyak, maklum lah kucing ni dia kesana kemari ni, dia melompat sana sini ni, dia tertumpah minyak ke apa benda ke atas bulu dia, badan dia. Cara yang sangat senang, sangat mudah, sangat nak kata free tidaklah, anda kena beli ni, tapi murah saja ya. Anda pergi beli di kedai ni satu bahan yang cara dia kucing anda mula-mula terkena minyak, tertumpah minyak, anda pergi di kedai, pasar raya, mana-mana, anda dapatkan satu tepung yang bernama kanji jagung. Dia bahasa Inggeris dia corn starch, CORNSTARCH, kanji jagung. Biasanya memang banyak dijual di pasar raya mana pun, memang ada dijual kanji jagung ni. Dia tulis di situ, kalau dia tak tulis kanji jagung, dia tulis corn starch. Jadi anda kena guna yang ni, anda tak boleh guna tepung lain, tak jadi. Anda guna tepung kanji jagung. Jadi anda bawa balik ke rumah lah anda punya tepung tu. Lepas anda beli tu, barangkali berapa ringgit lah, RM5 contohnya ya. Tak kisahlah, dia murah saja tepung kanji jagung tu. Jadi anda bawa balik rumah anda, kucing lepas anda kena minyak tu, anda jangan basuh. Kalau guna cara ni, anda jangan basuh. Kalau dah basuh, anda nak guna cara ni, dia tak ni dah lah ya. Jadi apabila kucing yang guna cara ni, apabila anda tengok kucing kena minyak tu, anda pergi beli kanji jagung, anda balik, anda ambil tepung kanji jagung, anda sapu di bulu kucing terkena minyak tu ya. Sapu, gosok ke sikit macam mana. Sapu semua biar dia merata di bulu, di kulit dia. Anda tenyih, gosok sikit ya. Biar dia merata ke semua badan kucing yang terkena bulu, yang terkena minyak. Anda sapu kanji jagung ya, biar dia kena semua ya. Pandai-pandai lah, anda faham lah, pandai-pandai lah ya. Lepas tu anda tunggulah dalam 10 minit ke macam tu ya. 10 minit macam tu. Lebih sikit ke macam mana, anda biarkan lebih kurang masa waktu macam tu. Lepas tu sebab anda kanji jagung ni dia akan menyerap minyak tu ya. Dia sangat baik, dia sangat efektif, dia punya kuat kesan menyerap minyak tu. Jadi dia akan serap minyak. Sebab tu anda kena biarkan dia dalam 10 minit lebih ke macam tu, supaya dia serap minyak dulu. Jadi lepas anda tunggu tu dah sampai waktu tu, anda ambil sikat, anda sikat lah bulu dia. Guna sikat lah, anda sikat. Yang pertama anda guna sikat yang senggatan gigi dia besar lah, yang anda sikat dulu. Lepas tu anda guna pula sikat yang senggatan gigi dia ke jarak dia kurang sikit, supaya dia lebih mudah lagi, dia tepung yang mengandungi minyak terserap tu, dia mudah ni. Jadi apabila anda buat macam ni, insyaAllah bulu kucing anda akan minyak tu akan habis keluar lah, insyaAllah 99% insyaAllah. Dia seperti biasa. Dia tidaklah seperti mana kalau anda guna sabun minyak ni, dia tidak akan keluar minyak tu dengan baik ya. Dia akan tinggal juga. Lepas tu bulu akan keras juga, dia susah nak tanggal ya.
nak sabun tu. Sebab biasanya orang nak guna sabun ni guna sabun basuh pinggan. Sebab takkan dia nak guna Clorox ke sabun yang lebih kuat kimia, dia memang dia tak lah ya. Biasanya dia guna sabun basuh pinggan ya, yang mana tidaklah kuat juga dia punya kesan sabun tu, tidak membuang minyak dengan elok juga ya. Jadi dia akan tinggal juga minyak tu kalau guna teknik guna sabun basuh dengan sabun. Jadi bulu dia akan keras lah. Jadi macam tak habis. Sebab itulah cara yang anda guna kanji jagung ni dia amat mujarab dan berkesan. InsyaAllah bulu kucing anda 99% akan kembali kepada asal apabila anda sikat-sikat tu ya. Dia minyak tu dia dah menyerap kepada tepung tadi tu. Jadi macam itulah dia punya cara dia. Dan kucing kita pun dia tidaklah menjelak bahan kimia. Macam dalam sabun tu macam-macam bahan kimia dia lah. Sekadar tepung kanji jagung tu tak ada masalah lah kucing dia jilat. Tapi ni memang kita dah buang dah tu. Dia akan lurus semua. Anda tak perlu dah, lepas tu anda nak mandikan pun tak payah dah nak mandikan dengan sabun ya. InsyaAllah dia dah menyerap semua. Kalau anda nak mandikan lagi pun mandikan lah, tak ada masalah ya. Cuma pertama sekali anda buat, anda guna cara ni dulu, kanji jagung. InsyaAllah lah ya, ini cara yang biasalah kalau orang terkena kucing pun, terkena minyak dia punya kucing. Biasanya kalau orang-orang yang membela kucing lama dia tahulah dia punya teknik macam ni, dia tahu. Itu saja saya nak share dalam video kali ini. Jadi kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.